Ya, tuan-puan, ustazah cakap ni orang baik-baik ke depan ustazah ni. Ya, jadi orang baik-baik ni kena cerita yang sesuai lah. Contoh, kita payah nak puasa sunat, kita nak perbaiki. Kita payah sangat nak solat-solat sunat. Orang baik dah, tapi solat sunat payah. Qabliyah, ba'diyah, rawatib tak jaga. Hijrah lah. Bila lagi nak baiki? Baik tu baik dah. Tengok solat jaga. Ya, tak pernah tinggal solat. Tapi lisannya kena diubah. Kenapa? Lisannya menyakitkan. Asal bercakapnya menyakit hati orang. Sekali tu dia datang batuk-batuk. Sorry lah. Semua orang kata Alhamdulillah. Dia ni kalau bercakap tak ada yang elok. Ya, jadi ada yang kata sekarang, alah tak dapatlah kita cerita sensasi hari ni. Kak leha dah sakit tekak. Bukan leha telur intan ya. Kan ada pula leha telur intan kan. Nampak tak tuan-puan? Nampak sangat kita ni menggunakan lidah untuk apa? Ya, Masya Allah. Kalau kita pindah, orang kata, alah, tak adalah kawan nak bergosip. Bahaya tu, orang cakap macam tu. Ya Allah, kita pindah, boleh dikata tak ada kawan nak bergosip. Maknanya apa? Kita kuat bergosip. Ada orang kan, dia pindah, orang kata apa, alah, lepas ni tak adalah orang nak tolong kalau buat kenduri kendara. Kalau akak ada kenduri kendara senang. Itu maknanya dia ringan tangan.